13. 13. Yang Di karang kitab ni lah. Menututi daripada hamba oleh setengah saudara yang adalah hamba itu, hamba ini dhaifnya akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya akan sifat 20. Kan. Yang adalah hamba ini dhaifnya. Dhaif apa dia? Musannif ni, pengarang kitab ni, Pak Da ni, dia cakap tawadhu', rendah diri, kan. Tu cakap dhaif tu kan. Kalau Allah dia buh semua. Master, PhD, Doktor, Al-Fadil, Al-Murabbi, Al macam-macam. Kan. Megah. Depa ni bapak pada doktor ni. Kan. Akan bahawa hamba tulis, dia kata kan, akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya, akan bahawa hamba tulis apa? Hamba karang, minta karang kitab, kan, setengah daripada kekasihnya akan sifat 20. Jadi orang minta Pak Da karang sifat, karang kitab sifat 20. Pak Da daripada Mekah, kan. Masa tu kapal layak mau pergi di Penang. Dulu orang pergi Mekah semua naik kapal. Belah kita utara ni naik di Penang, naik kapal layak. Tuk saya dulu pergi Mekah naik kapal layak, kalau tak silap saya 2 bulan kot baru sampai. 2 bulan. Dadak Tok Sum. Tok Sum dia tua lagi. Jadi cerita dia, jadi Pak Da ni daripada Mekah belayak mai ziarah dia beradik dia lah. Pak Da kan ada adik di sini. Lepas tu ada seorang setengah mengikut riwayat nama dia Haji Ahmad. Dia orang penyarum Pendang. Orang penyarum Pendang. Dia ambil, dia tunggu Tok Guru di airport pelabuhan Penang tu, dia ambil buat main di rumah dia. Tak situ. Kan? Tu kata Tok Bakurah ni dikarang di penyarum Pendang. Tok Guru tak buat kitab apa, main nak ziarah. Lepas tu cerita dia yang minta pada karang kitab ni. Kan? Dia kata ni. Dia kata apa? Bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya akan sifat 20. Karang kitab lah kan. Maka dengan taufik Tuhan. Taufik dengan makna apa? Kekuatan untuk buat taat. Kekuatan untuk buat baik. Itu makna taufik. Taufik mana kekuatan untuk buat taat, kekuatan untuk buat baik. Kan? Taufik ni daripada siapa? Kan? Tuhan, terjemah dia Tuhan campak kekuatan untuk buat taat. Lawan dia pada sebenarnya abang Mukhabil bagi taufik, khizlan. Khizlan apa dia? Kekuatan untuk buat maksiat. Nak buat dosa. Jadi kita hari kena minta hidayah Tuhan. Ya Allah Tuhanku, campakkanlah aku taufik. Lindungilah aku daripada khizlan. Kena minta kan. Kan, dapat kedua-dua orang pening ke? Buat baik pun kuat, buat jahat pun kuat. Kacau. Jenuh bedak weh. Malaikat jenuh kerat. Kan? Minta satu dah. Jadi dapat anak dengan buah nama Muhammad Khizlan. Sedap nama ni nak buah Khizlan pula apa mana Muhammad? Muhammad tak apa ikut Rasulullah. Khizlan, kekuatan untuk buat jahat. Jahannam. Tahu orang Kedah dah. Kan? Maka dengan taufik Tuhan, kekuatan yang Tuhan bagi itu, berlakulah khalam hamba. Berlakulah mana apa? Kan? Terjadilah. Berlaku mana apa? Terjadilah. Ataupun dia? Bermulalah. Terjadi dah pun boleh. Bermulalah pun boleh. Khalam hamba di dalam beberapa hari. Maksud dia terjadi dah ataupun bermulalah khalam hamba dalam beberapa hari. Menulis dah apa musannif ni di dalam beberapa hari ngarang kitab ni. Atas beberapa lampir kertas ngono. Atas beberapa lampir kertas daripada ingatan pelajaran. Jadi ni Tok Guru ni musannif ni karang kitab ni, karang kitab tu atas ingatan dia. Ni karang Bakurah ni, kita ngaji sampai kalau orang Kedah kata musin. Bahasa Kedah dia kata apa? Riu.
Kena ni ring aku dah tak pening. Macam lepas kau puasa tu kan. Lepas tu macam mana orang kata kau puasa kadang-kadang pening tu. Dia meliu kan. Tu Tok Guru karang kita atas ingatan dia tu ya. Kalau dia rujuk. Kalau dia rujuk saya tak boleh baca kan. Kan? Ni perempuan ngaji berapa terip ni. Kan? Nak boleh baca pun. Baca cara ta'ti tu lah tak. Daripada ingatan-ingatan pelajaran, maka jadilah daripadanya maka jadilah daripadanya nya ni pada ingatan-ingatan usang lah. Kan? Risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Risalah yang kecil. Sebab apa panggil risalah? Siapa pernah maklum dah tuan-tuan? Yang dikatakan